dua puak, dua grup, dua kelung tak boleh long tebienคนละครึ่ง pass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam page Wela Sensan Mahsoy yang sikat. Hari ni saya nak sapa di segi grup, di segi kelung, di segi orang hak tak boleh daftar nama, orang hak tak boleh long tebienคนละครึ่ง pass, iaitu awalnya orang ada bat pacaran, orang ada sawadikan hengrat, iaitu grup sawadikan hengrat ni dia boleh dah dari segi duit hak dia kat saat ni tu masuk 850 bulan 11 bulan 12. Ni boleh dah. Tak boleh dah lah dari segi kolektor pas sebab kerajaan bagi kos syukur bagi dia. Lepas tu golongan yang kedua, hak tak boleh long tabian, hak tak boleh daftar nama program kolektor pas, iaitu orang hak biasa kena rangap kolektor phase 1 hingga sampai kolektor phase 5 hak kerajaan dulu tu. Fok hak kena rangap ni. Ya dah kolektor 1 hingga sampai kolektor 5. Bagi kerajaan dulu dia rangap. Fok ni hak kena rangap ni dia tak boleh daftar nama, tak boleh long tabian. Kalau masa kita tahu dah kata kita tak boleh guna masa dulu, kita kena rangap masa dulu, kita tak boleh daftar nama, tak boleh long tabian. Kolektor pas hak kerajaan baru pun kita tak boleh. Tu. Apabila dia buka long tabian, apabila dia buka daftar nama 420 ni, apabila kita long tabian, dia nak jetak tu tak boleh. Dua gelung, dua bahagia, dua grup. Harap kita pahal belaka, tahu belaka, share belaka. Wi fakta tu tahu dah tengah semasa.